Pertamanya, hari ini kami tampil di pejabat SPRM Negeri Perak untuk membuat satu aduan dan juga permohonan untuk diadakan satu siasatan bagi satu isu pemilikan tanah kerajaan seluas 14.164 hektar iaitu lebih kurang 35 ekar bagi tujuan pertanian, iaitu di kelapa sawit di Bandar Seri Iskandar Negeri Perak. Sekian berapa dah tadi? 14.164 hektar bersamaan dengan 35 ekar tanah untuk tujuan pertanian untuk kelapa sawit bertempat di Bandar Seri Iskandar di daerah Perak Tengah. Pertamanya, untuk makluman rakan media sekalian, hari ini kami hadir untuk membuat satu aduan kemusykilan, hasil daripada kemusykilan yang kami dapati berhasil daripada research, kajian dan juga maklumat yang kami perolehi, bahawasanya satu kelulusan tanah telah dibuat oleh Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri ataupun Majlis Esko pada 7 bulan 3 pada 14 Mac pada 14 Mac 2012, yang mana ianya telah meluluskan satu bidang tanah seluas 35 ekar di Bandar Seri Iskandar, tanah pertanian untuk kelapa sawit, yang mana yang menjadi satu tanda tanya dan keheranan bagi pihak kami Jabatan Kuasa Strategi ialah ianya telah dikurniakan kepada sebuah syarikat yang dinamakan Syarikat Proaktif Upaya Sdn Bhd, yang mana syarikat ini telah, walaupun ianya telah didaftarkan pada tahun 1999, kita dapati sejak tahun 1999 syarikat itu merupakan syarikat yang tidak aktif, okey, dan ianya telah mendapat satu pemilikan baru pada 2009, yang mana pada ketika itu juga kita dapati status syarikat itu masih lagi tidak aktif pada 2009 apabila dia dibeli oleh sebuah pemilikan baru. Namun kita hairan, walaupun statusnya itu status kurang aktif, tetapi ia telah dikurniakan juga kepada syarikat ini, Syarikat Proaktif Upaya Sdn Bhd, oleh kerajaan negeri. Bagaimana sebuah syarikat yang tidak aktif sejak tahun 1999 dikurniakan satu projek pemilikan untuk menghasilkan kelapa sawit di Seri Iskandar, sedangkan ia jelas tidak aktif. Satu. Keduanya, bila kita mengkaji peserta profil syarikat tersebut melalui SSM, kita dapati syarikat ini ada dua orang director. Pertamanya bernama Samsul Bahrin Putra bin Ahmad Shibi, keduanya saudara Megat Iskandar Al-Jafri bin Mahmud, yang mana pemegang utamanya ialah saudara Samsul Bahrin Putra sebanyak 225 saham tersebut ialah saudara Samsul Bahrin Putra bin Ahmad Shibi, yang mana bila kita melihat background saudara Samsul Bahrin Putra, beliau adalah merupakan ketua pemuda UMNO bahagian Ipoh Barat, yang juga merupakan Siusa Pemuda Barisan Nasional Negeri Perak. Jadi menjadi satu tanda tanya kepada kami rakyat Negeri Perak, terutamanya bagaimana syarikat yang dipunyai oleh saudara Samsul Bahrin Putra ini yang sebagai pemegang saham utama dikurniakan satu projek kelapa sawit seluas 35 ekar, syarikat yang tidak aktif, yang hanya memakan perbelanjaan sekos-kos hampir 45,000 sahaja. Yang mana di sinilah yang menjadikan satu tanda tanya, adakah pemberian pemilikan tanah 35 ekar ini disebabkan beliau adalah merupakan Siusa Barisan Nasional Pemuda ataupun Ketua Pemuda UMNO bahagian Ipoh Timur, Ipoh Barat. Oleh itu, kehadiran kami hari ini ialah untuk meminta satu kertas siasatan dibuka oleh SPRM, menyiasat kembali adakah sekiranya berlaku unsur-unsur salah guna kuasa oleh pihak-pihak tertentu di dalam mesyuarat Esko yang mengurniakan projek ini kepada Siusa Pemuda Barisan Nasional yang juga merupakan Ketua Pemuda UMNO Ipoh Barat, dengan ciri-ciri yang saya katakan tadi, syarikat yang tidak aktif sejak tahun 1999 dan kedudukan dia sebagai seorang ahli politik.